Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua penonton yang setia menunggu dan mengikuti perkembangan rancangan SMP Kemas TV Proses. Saya, Muhammad Syazwa bin Arfian, pengacara anda untuk episod yang kali ini. Pada hari ini, pihak sekolah menganjurkan program khas yang bertujuan untuk memberi kesedaran dan mendalami topik yang sangat penting, iaitu kesejahteraan emosi dan kesejahteraan mental murid. Bersama kita pada hari ini, Puan Rugayah binti Sulaiman, mantan guru pembimbingan dan kaunseling, akan berkongsi ilmu dan pengalaman beliau dalam bidang ini. Selamat datang Puan Rugayah binti Sulaiman. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami pada temu kali ini. Sebagai mantan guru bimbingan dan kaunseling, Puan pasti mempunyai banyak pengalaman berharga mengenai kesejahteraan mental dan emosi murid. Topik yang akan kita bincangkan hari ini sangat penting, terutamanya dalam memastikan murid dapat belajar dalam persekitaran yang sihat dan menyokong perkembangan mereka secara holistik. Terima kasih atas perkongsian Puan pada hari ini. Perkongsian Puan sebentar tadi lebih kepada pengaruh belakang sebaya ke atas emosi murid. Mungkin Puan juga boleh kongsikan apakah nasihat atau pesanan Puan kepada para pendidik dan ibu bapa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi murid di sekolah. Pada saya lah, untuk program kesejahteraan mental ni bukan hanya pada guru kaunseling, sebab seperti yang kita tahu, yang banyak mainkan peranannya adalah guru bimbingan dan kaunseling. Kak Misha ni lah, bila sebut je mental sihat, mestilah guru kaunseling. Tetapi sebenarnya semua orang kena mainkan peranan, termasuklah guru akademik dan juga ibu bapa. Ibu bapa adalah orang yang paling hampir dengan anak-anak, sebab bila di rumah, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara yang berhampiran dengan kita lah, dan juga mungkin jiran-jiran kita. Jadi bukan setakat kata kat guru kaunseling sajalah. So dekat sini yang penting ibu bapa, guru-guru, masyarakat sekeliling kena alert dan tahu tentang isu-isu yang melanda Malaysia lah, khususnya setelah berlakunya COVID-19, yang mana paling ketara adalah kesihatan mental, yang mana seperti yang kita tahu sepanjang COVID lagi tu ada kes-kes bunuh diri. Sebabkan stres, sebab bunuh diri sebab pertama kadang-kadangnya hilang pekerjaan dan tak boleh nak fikir. So itu yang mereka fikir. Jadi sebab itulah mak bapak kena main peranan penting, sebab masa tu anak-anak duduk di rumah. Jumpa cikgu pun hanya setakat dalam online. Jadi dia yang kena benda tu kena tahu macam mana dia boleh tercetus. Macam mak bapak bila anak asyik duduk dalam bilik, tak keluar, tak makan, tak ada buat apa, asyik duduk dalam bilik kan. Mungkin awak pun ada bilik sendiri kan. Jadi biasa remaja sekarang ni suka mengurungkan diri. Kalau ada bilik, kalau tak ada bilik pun kadang-kadang orang fahamkan rumah, taman kan, bilik tak banyak pun bermasalah juga. Bilik pun boleh menimbulkan masalah. Mak bapak kena alert macam tu. Termasuklah guru-guru selain daripada guru kaunseling. Mak bapak pun kena ada ilmu, termasuklah cikgu-cikgu yang lain.
bukan guru kaunseling sahaja. Guru kaunseling memang dah diberikan kemahiran bagaimana menguruskan kesihatan mental di sekolah. Jadi macam ni Nabi cakap kan, apa makna nak didik anak mestilah mengikut namanya. Dan seperti awak tahulah, sekarang ni anak-anak yang dekat sekolah sekarang ni, yang sekolah menengah ni, yang pastinya generasi Z, generasi strawberry. Lepas tu ada pula sekarang ni popcorn brand. Semua dia nak spontan. Tahu kan popcorn kan? Sekejap je. Lepas tu dia pun mudah lembik. Macam tu juga strawberry lembik. Mudah raput. Sebab zaman sekarang ni orang kata teknologi pun pengaruh. Jadi mak bapak kita tahu apa yang berlaku. Banyak pun awak dengar kan, ada baru-baru ni kematian disebabkan telefon bimbit. Jadi kesedaran mak bapak macam kat rumah kena tengok lah anak dia tidur tak dengan telefon bimbit. So kena cegah lah benda tu, kena beritahu. Jadi memang kena berilmu. Masuklah. Untuk soal seterusnya, apakah harapan Puan terhadap masa depan kesejahteraan mental dan emosi murid dalam pendidikan di Malaysia? Okey, apa yang saya pastilah sebabnya saya jadi guru kaunseling dan cikgu pun terlibat secara tak langsung dalam program nasihat ni lah. Jadi kata memang kita perlu teruskan sebab masalah kesihatan mental ni bukan di sekolah, bukan kata di Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia. Kalau awak tengok luar negara lagi teruk, terutama dekat USA kan, ada satu jambatan tu San Francisco tak silap saya, memang tempat popular orang pergi. Sampai kan diorang terpaksa ada alam pula. Lepas tu juga kalau kita kat Malaysia ni jambatan Pulau Pinang. Jadi kata memang masyarakat sekeliling bukan setakat dekat pendidikan sahaja, ia perlu diteruskan. Sebab remaja hari ni, pelajar hari ni adalah pemimpin pada masa akan datang. Jadi sesuatu yang kita pun tahu, generasi Z ni dia agak rapuh dari segi mental. Jadi perlu diteruskan. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Rugaya atas perkongsian yang sangat bermakna mengenai kesejahteraan mental dan emosi murid. Kami sangat menghargai pandangan dan nasihat Puan yang pasti akan memberi manfaat kepada pendidik, beberapa serta pihak berkepentingan dalam pendidikan. Semoga usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi murid dapat terus memberi impak positif kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.